Masak-masak. Yeay. Untuk video kali ni special kita main masak-masak. Aku ditugaskan untuk, bukan lagi tugaskan, saja datang mengacau kan. Mengacau masak ayam. Jadi kali ni kita akan masak ayam masak Palembang, yang akan kita berikan kepada saudara mara lah sempena nak raya ni kan. Hujung-hujung bulan puasa biasa keluarga aku akan buat macam ni, akan bagi-bagi jiran dan juga saudara mara. Tengoklah menu apa yang sesuai. Untuk kali ni dia orang buat ayam masak Palembang. Memang sedap gila guys. Aku bayangkan waktu ni pukul 9 pagi 10 pagi masak ayam tapi jangan risau, kali ni kita puasa penuh punya. Kemon lah, takkan puasa tak cukup kot dah tua-tua. Tengok ayam dia kita akan buat lebih kurang masak, dia bukan half lah, lebih sikit daripada half, tapi tak betul-betul garing lah, sebab nanti kita akan masukkan dalam kuah Palembang tu. Aku paling suka kalau makan menu ni dengan nasi impit. Memang puas hati lah guys. Dia punya rasa pedas-pedas, manis-manis dengan ayam ni kan. Senang kata termimpi-mimpi lah. Menu apa ya hari ni? Masak Palembang ayam. Palembang ayam. Kalau ikutkan resepi ni dapat daripada nenek aku lah. Ayah aku ada belajar juga. Dalam masa aku ada tolong-tolong lah. Tapi aku still tak ingat sangat lah dia punya ingredient. Tapi memang macam-macam jugalah. Dia nampak macam kicap, tapi dia bukan kicap. Tapi dia susah lah nak cakap macam mana. Tapi memang memang aku tak tahu nak cakap macam mana lah. Tak pernah lagi lah jumpa ni kat tempat lain lah. Dekat sini nak cari. Kalau balik kampung makan ni korang akan menunggu untuk raya tahun depan. Ngam-ngam lepas tu adik aku pun balik. Apa ya? Balik ke kampungannya. Balik apa? Oi, mantap lah. Mantap. Mai raya. Kita pun nak mai raya. Raya. Hei, duit raya mana? Alhamdulillah dia orang dah sampai, so boleh tolong rewang kan. Cepat tukar baju. Kurang-kurang je. So aku pun tak sempat lah nak record segala flow masak tu. Ini bila dah jadilah, korang tengok. Mantap. Jadi kena tunggu waktu berbuka baru boleh makan. Gitu guys.